Tiga pekerjaan yang akan membuatkan kita kenal sifat sebenar manusia. Nombor 3, paling mencabar. Pertama, kerja jualan. Kerja jualan akan mendedahkan anda kepada kerumitan menangani kehendak orang ramai secara bersemuka. Contohnya, jika bekerja sebagai pelayan kedai makan, anda akan sering menjadi sasaran segelintir manusia yang memandang rendah orang lain, yang menganggap customer is always right dan mahu mereka dilayan ibarat raja. Yang tak sokong customer is always right, sila hadirkan diri dan terima kasih. Kedua, kerja khidmat pelanggan dalam talian. Kerja ini nampak mudah di mana anda hanya perlu menerima dan menjawab panggilan daripada pelanggan. Sebenarnya tidak semudah yang disangka kerana anda perlu bersedia untuk dimaki setiap hari. Yang hati tisu, jangan cuba-cuba masuk dalam pekerjaan ini. Ketiga, guru. Bergelar seorang guru bukan sahaja memerlukan anda mendidik anak murid, tetapi turut perlu melayan kerenah ibu bapa kepada anak murid. Ada ibu bapa yang tak peduli apa jadi kepada anak mereka. Ada pula yang terlebih peduli hingga semua perkara guru buat tak betul dan mahu diubah. Kalau guru buat silap sikit, habis diviralkan di media sosial. Hahaha.